Adik-beradik peluk. Peluk. Betul-betul. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni Hari Raya. Selamat Hari Raya. So, now we pergi rumah Mak Edi terus. Sebab kita orang dah lambat. So, Mak Ina dekat sini sekali. Mak Ina ada dekat sini sekali. Tapi kita orang dah lambat. Nak pergi rumah Mak Edi. Jom. Hey. Yeah. Dah. Comelnya Erik. Mana dia dapat tengkolok tu? Tanya apa? Wah, encemnya. Wah, Erik encemnya. Jom. Air bagi Erik. Abang. Dah sampai. Kenapa ni bisik Dah sampai. Ya. Ya Allah. Cepat. Tak apa. Naik cepat. Cepatlah. Habis. Ha? Tu, tak payah dia turun dah. Maybe tak ada lampu kot, tapi boleh turun kot. Nanti yang tutup yang Okay. Turun tunggu mak kat atas ya. Jom. Tolong potong apa ya? Cemikai semua kat Winnie. Tepikai. Okey, jom. Air salah. Air di mana tu air? Salah. Jom. Bye. Jom. Bye. Jom. Masuk. Aku tak siap lagi. Comel Yuna. Masuk. Cantik. Iya, Erik cantik. Kan kasut semua hilang lagi. Tak dalam. Kasut dah kat sorok dekat bawah. Assalamualaikum. Ikut dia. Air kat bawah. Wah, tengok ni. Ya. Ada benda ni ada air sana. Ya. Cuma nenek boleh. Apa bendanya? Ngarut dah tiba-tiba. Dari mana kau nak? Dari rumah sana. Jom. Dah, siapa dah siap? Cepat. Tengok. Wah. Baru nak siapkan apa nak. Air dulu. Air. Nah. Main dari pojok. Kakak ada gurba puasa penuh. Kak Benny. Tak takat gambar. Tengok beza adik-beradik mah. Abang, mana abang? Semua lah. Abang. Abang. Alun tak ada? Ayam dia. Sini anak. Baku. Abang mana pula ni? Nampak semua tak? Mana seorang lagi?
Satu. Masalahnya kenapa berdiri jadilah. Mau tengok mana? Sini air Ira dulu. Sini. Okey. Ada mana dia tadi aku tunggu dia. Tadi mana masuk. Ini pula tau. Mana tadi? Mana juga? Mak Raya. Mak. Satu, dua, tiga. Abang tunduk sikit bang. Cermin mata awak. Tak cermin mata awak silau. Bukan suruh awak tundukkan badan. Masuk kepala awak. Kepala awak. Kelakar lah. Macam mana lah. Lain sekali. Sebab abang dari saya. Mana nak pandang ni? Satu. Kita nak tangkap gambar tekan ni. Boleh. Ni cucu-cucu ke? Cucu. Iris mana? Airil tu nak ambil. Airil lah kita nak masuk. Dia dengan dia nak cari perhatian tu. Dia nak perhatian dengan cucu. Dua, tiga. Kakak. Ni dulu, sini dulu. Satu. Sini pula. Satu. Sini pula. Satu, dua. Kakak sini sikit. Satu, dua. Ya. 3, 2, 1. Okey. Ada nombor 2. Dia nak nombor 2. Masa nak baby dalam buah. Baby dalam buah. Agak nombor 2. Ada orang. Adik-beradik korang. Kakak. Tak aku nak seorang juga. Yelah. Satu. Anak nombor 2. Nombor 2 dia satu kat kampung. Kita nombor 2 kat kampung. Dah. Anak mama cepat. Korang. Aril. Erik. Satu. Dua. Erik. Oh, ini. Satu. Dua. Jom. Ain punya muka pucat sangat lah. Mana handbag ayang tadi? Nak topi dia dah. Dah. Mam. Dah, Ain. Mam. Jom main sikit dia. Allah. Air tak nampak. Nombor 2 tadi kata nak. Ain dengan ni. Okey. Nombor 2. Nombor 2 kan tadi. Satu. Allah buruk yang muka. Allah. Okey dah. Tak ada minta malu. Tak. Anak-anak dulu. Cepat. Semua budak-budak. Aris, Ain. Semua budak-budak. Aris. Ain. Mati tidur. Satu. Panas sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peluk. Adik-beradik peluk. Peluk. Betul. Muka tu jangan. Tunduk sikit. Kakak. Payahlah peluk sampai nak Okey, cepat. Peluk. Peluk satu. Apa teruk sangat sana? Apa korang tak kerti peluk Sini. Arif, sini. Arif sini. Sini Arif. Okey. Peluk. Ain peluk Arif. Peluk Arif. Cepat. 1, 2, 3, 4. Allah. Dah. Abang kita semua. Dorang tekan nak Ira. Nampak sikit. Tekan yang bulat tu Jaya. Payahlah peluk kakak. Dah. 1, 2, 3. 3. Proper. Dua. Dah. Lagi. Freestyle.
Alamak, nampak. Lagi. 1, 2, 3. Apa-apa je. Ya. Oh, no, nampak. Awak duduk. Ibu Mak, sakit. Nak tumpik dengan susu. Okey. Susu dekat atas. Dah. 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 Takut. Okey tak? Betul, tutup sikit. 1, 2. Bau muka jadi bang. Cepatlah abang, kain nampak muka. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duduk nak kan. Lepas tu baru tipu. Apa yang tolak Biji anak awak 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kakak masuk tepi ni. Pergi. Ini masuk. Masuk belakang. Okey, 1. Okey yang naikkan sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang gaduh-gaduh duit cari untuk semakan anak-anak juga. Faham? Jangan nak melawan tak apa, melawan tapi kena ingat. Dah. Abang. Ramai-ramai. Kalau buat alam semua. Simpan balik. Yang lelaki bini jangan bergaduh-gaduh ya. Abang. Yes. Bagi abang dulu anak kan dulu. Ada macam kuih. Pacu pula. Ibu kayu turun dari mata. Dan kita tak ada Episod lain ni. Kita belajar tak sama. Kita belajar. Abang tak ada banyak tau, tapi boleh lah. Buat rasa-rasa. Ni karek malam untuk Abang dah. terbalik kita makan apa? Abang orang minta maaf. Salah ni balik. Minta maaf. Sama dek. Okey. Depan tu biasalah. Belok belakang tu kita yang putih. Yang lepas jangan dia kenal. Lepas ni. Abang kemudian. Okay, bye-bye. Mana boleh. Abang kemudian. Mama betul sayang nenek. Guys lagi dah pantang sebulan dah yang satu ni. Dah bukan Sedangkan lidah. Macam Yin mana Yin? apa? Yin mana Yin? Jangan nangis. Dapat daripada hujan jua. Hujan jua. Apa nak Ada cakap lagi ya. Cakap kau pasal ha. Makan eh? Makan. Ya Allah nak. Ya buka lagi tak ada. Okey, nenek dah belajar baik-baik jadi orang terbaik. Mama tak campur lah. Oh macam tu je. Kak, orang tak minta maaf sebab apa dia janji je. Jangan nenek cakap. Kejap lagi boleh? Jangan kasih. Kejap lagi boleh. Gaduh adik kasih. Sama. Beradik. Takkan kopi macam dulu. Kopi lah. Apa ni? Dah senyap dah. Ya, abang sini anak ya. Nenek maafkan. Semua cucu-cucu nenek maafkan. Janji buat perangai adik-beradik baik ya. Jangan melawan dengan ayah dengan mama. Tahu? Kakak pun sama kakak. Dengar tak kakak? Lupa tadi pesan. Kakak, jangan melawan dengan ayah dengan mama. Faham? Sayang. Kita ni jauh. Ambil dulu, Yang minta dekat. dulu.
Dekatkan. Wow. Kalau jumpa ya anak yang kat sini. Ini ayo je. Simpan cakap mama. Sekolah. Ya, Eri ada duit. Wah, Wina pula. Ya. Ya, ambil. Macam ni lagi apa? Pepes tu ni buat apa macam ni. Geng kakak dah ni kan. Tanya dia buang. Dan saya nak semua saya. Okey, belajar baik ya. Dengan ayah dengan ibu jangan lawan tau. Satu. Nenek dah ada. Tak menjauh nenek lagi ke? Sekolah saya. Cepat Arif, cepat faster. Aris, kau dah dapat duit ayah? Kalau nak duit salam. Dulu tu ayam tak ada ayam. Tak ayam. Dah macam berzikir. Mama tahu. Ada sekolah baik-baik, jangan main-main. Jangan buli-buli masuk sekolah tahu. Buli tak mau. Okey, Eri pula. Cepat. Cepat Eri. Cepat. Salam dulu garis dulu. Salam. Kadis dulu. Cakap apa? Cakap apa? Hari minta maaf. Ada mah dah muka Ah, tak ada, kalau tak ada tak apa dah. Ada mah dah muka Cakap apa? Maafkan. Lah comel. Cakap apa? Mana berlakon tu ai? Faham. Mana berlakon? Ya, jangan lawan tahu dengar cakap Tak, masalah dia nampak dekat bukit dulu. Kalau pergi sekolah ya, kamu pergi konten banyak tau. Ha, belajar baik-baik. Berlakon mana? Belajar baik. Bang, duit ni simpan masuk sobek. Suruh kakak Ica simpan. Jangan bagi ke ibu tau. Bagi ibu habis. Bye. Bagi ibu habis. Dah. Ni, Nafal lagi. Fatimah. Mami mana? Cakap apa? Cakap apa? Terima kasih nenek. Belum bagi lagi. Minta maaf Mak nenek. Raya, nenek. Mak Raya. Mak Raya, nenek. Dia lah. Nenek dia lah air mata. Mana tu ayah? Tangan nenek dia lah. Mana tu air mata? Mana tu ayah? Ada ke adik punya? Cakap adik kan? Adik tak ada. Cepat ni. Baby tak salah juga. Eri. Dek Raya dia macam tu lah. Ayah teman. Dia mana bayar. Salam nenek, cium nenek cepat. Ayah teman ni, abang pergi depan juga, Ya Dia Allah. baik. Logok betul. Cakap apa? Pandang nenek. Macam nak kaduk. Sekolah pandai-pandai ya. Jangan main tau. Lagu. Cakap apa? Okey, nak Baby tak ada dosa lagi. Wah, nak claim duit raya je nenek. Alah. Yeay. Salah Pak Lam. Siapa nak salah Pak Lam? Minta maaf banyak buat salah dengan abang, kasar suara dengan abang. Sama tu. Kosong. Sama tu. Awak kata abang kasar. Mana boleh je. Ayah kasar punya nak kasar dengan ayah. Abang tak kasar. Abang okey. Abang layan awak je. Awak kasar abang layan lah. Lepas tu abang kasar balik. Ayah kasar. Asyik. Ayah. Ya, itu boleh tengok ayah ni. Lari dulu. Ayah bang. Ayah you. Kakak. Iris. Pakai pula ada. Duduk. Ha. Dia dah cakap apa dia? Tak boleh lah. Kami minta maaf dengan salah teman. Semasa tak ikut mama.
Kena dah beritahu awak dapat yang sayang first juga kan. Sebab tempat ayah tak sayang awak kan, sayang awak kan. Ayah sayang awak nak suruh, ayah harapkan awak apa yang awak buat semua. Apa yang awak buat semua diikut. Apa yang awak tunjuk semua diikut. So okay, ayah harapkan awak pasti kalau awak cakap kan, kenapa ayah selalu suruh kakak dia? Sebab kalau kakak buat, kakak dia settlekan. Kalau ada adik semua tak settle kakak. So ayah harapkan awak untuk tunjuk supaya adik awak boleh ikut lama-lama dah settlekan. Faham tak? Oh, sayang lah. Jangan mandi lama sangat. Okey, jangan mandi lama sangat. Boleh? Bila api tinggi. Bila air. Jangan pasang aircon lama-lama. Biar api pun tinggi, dan air pun tinggi. Lepas yang kita kira ni. Memang awak main mandi sikit pun. Sabar, turn awak nanti. Sebab kakak puasa penuh kan? Iris puasa penuh. Tak ada. Iris puasa penuh. Ada gold bar. Ini ada gold bar sebab raya. Bukan dalam tu tak ada gold bar Ada lah. gold bar, ada kampung dia ada gold bar. Tapi nanti kalau ada benda lain yang kemudian sebab ini yang bagi untuk hari raya ni ya. Kakak puasa penuh saya. Selamat raya dah. Enjoy your raya. Enjoy your raya. Jaga mama pula. Kakak, jaga mama pula. Minta maaf. Ya. Ha? Dah kebelah dah kakak. Aduh, tak habis cakap. Putus sekejap je. Ayah, hari ni tak maaf nak hilang. Kenapa? Cakaplah habis. Mana ayah? Jangan main kat bilik air tu sampai rosak bilik air. Takut ayah kena keluar daripada rumah tu nanti kan nak kena repair bilik air tu mahal, tak cukup nak bayar. Kalau jual awak punya tak boleh dah. Sayang ayah ni tembam. Tadi semua saya tembam. Saya ada dua yang sayang tau. Dah. Awak pun banyak tolong ayah tapi kena jangan leka lah. Jangan fokus. Bila ayah tak tolong kan tukar buat lagi. Awak ingat apa sekarang? Tau. Awak nombor dua kena tegas. Tau. Dah. Lepas tu masih tolong adik. Tapi satu gini gitu. Jangan jerit. Saya tak boleh dengar sakit suara. Tinggal lah. Awak buat ni puasa berapa hari? Puasa berapa hari? Nampak. Jangan. Saya nak tanya ni soal hukuman ni. Puasa berapa hari? Kalau puasa kali dengan satu. Bang. Bang. Geram pula aku kadang. Sama je. Lagi pilih. Nanti dia ingat lain-lain. Oh, sampul. Mana lagi dah. Ramai raya, enjoy raya. Nanti sama mama pula je, lepas tu raya tau. Dah, anak saya sayang lah. Dah. Aril. Bagi tak apa. Awak lagi, apa lagi masalah awak lagi banyak. Cakap lah. Nak minta maaf ke tak nak ni awak? Hari banyak masalah ke tak? Nak dengar cakap tak? Jangan nyorok kalau ayah suruh mandi terus pergi mandi jangan nyorok ya. Ayah tak suka bila ayah suruh mandi, ayah ingat awak dah mandi tu awak nyorok kat langsir lah. Dia bukan gurau tau. Dia marah nanti. Tahu? Bukan semua benda boleh gurau. Dah. Dia tahu awak anak lelaki. Kalau makan banyak sikit, badan awak kurus sangat tu, ayah suka. Tahu? Awak nak pilih mana satu? Selamat Raya. Okey, selamat raya, enjoy raya, simpan duit tu. Nanti nak beli apa-apa boleh beli. Dah. Dan tak marah saya tak? Sayang ayah tak? Sayang cium. Peluk ayah. Okey. Baru dapat cium hari raya. Setahun sekali. Aduh. Erik pula. Erik naik. Salam raya dulu baru dapat air. Erik. Sayang ayah. Salam ayah dulu. Tengok. Cakap apa? Sayang ayah. Man, tengkolok dia mana? Tengkolok dia mana? Tengkolok awak mana? Mana? Tak tahu. Tak ada bakar. Oh, tak apa. Okey dah. Selamat Hari Raya. Ni dia raya awak. Minta maaf dulu dengan ayah. Dia minta maaf ke? Cakap apa? Ayah, Eri minta maaf ya. Eri jadi tak baik tau. Okey. Cuba sikit.
Very baik. Anak ayah ni. Nah. Mandi sikit. Mandi sikit boleh. Jadi mandi tak? Okey. Tu nak ayah simpan ke tak nak? Nak? Tak nak. Ya. Muka dia takut. Ma, tolonglah. Mana? Ini duit 5. Rasa Mama marah apa? Biasa apa yang Mama selalu marah? Ingat tak? Kalau ingat cakap. Kalau tak betul Mama tegur. Biasa apa yang Mama selalu marah? Mama ulang-ulang. Apa dia? Dia nanti mandi lama. Jangan mandi lama lagi. Tahu lagi satu. Yes. Itu kan yang biasa Mama tegur tu. Bilik, mandi, duduk dalam bilik saja, betul? 3 benda tu je kakak boleh ubah tak? Okey? Lagi satu pasal handphone kakak. Okey? Mama bagi kakak sebab Mama ingatkan kakak amanah. Faham? Tapi kakak main sampai pagi kan, betul tak? Kadang-kadang, betul tak? Mama tahu, Mama tengok history sayang. Dalam history kan Mama tahu kakak main sama pukul berapa, kakak tengok apa semua Mama nampak. Tu Mama ambil. Bukan Mama saya saja ambil. Okey? Kakak tunjuk kakak boleh amanah, Mama bagi balik. Okey? Sebab kakak dah besar, bahaya, macam-macam ada kat dalam. Faham? Ada sebab kenapa Mama limitkan sama tu. Sama kau apa? Pandai. Okey? Dah, Mama maafkan. Okey, pandai Mama. Sayang Mama tak? Mama sayang kau juga. Okey? Dah. Kakak pandai belajar. Kakak apa benarnya puasa penuh. Betul tak? Kakak pandai belajar. Kakak rajin belajar. Kakak banyak bangga dengan Mama. Okey? Jangan risau. Okey? Ain. Come here, baby. Oh, letak minyak ke? Tak, tadi Ayun letak serum. Ingatkan Ayun nak apa? Nak luruskan rambut dia. Okey dah. Ayun nak luruskan rambut dia. Macam cakap tak payah. Apa salahin? Cakap salahin apa? Naik sikit. Okey. Apa salahin? Ya, kalau nak cakap Ain banyak buat salah tapi tak tahu salah, tak guna juga. Ain buat salah apa? Apa yang salah? Lagi? Lagi? Lagi apa yang saya buat salah? Benda sama je Mama ulang hari-hari sayang. Benda yang sama je. Apa lagi? Apa lagi sayang? Solat. Solat kan? Lepas ni boleh complete solat tak? Boleh? Boleh lagi? Kerja sekolah banyak Mama nampak tak siap dekat buku. Kenapa? Mama nampak ya. Tolong rajin sikit kat sekolah. Boleh? Tak nak Mama tak nak tengok buku kosong-kosong macam tu. Tulis tak habis. Tulisan tak kemas. Mama tahu anak Mama macam mana. Ain boleh jadi rajin kan? Okay? Alright? Okay. Mama sayang Ain. Ain banyak tolong Mama. Ain rajin. Ain dengan cakap Mama. Mama panggil terus cakap. Ya Mama. Mama suka perangai tu. Okay? Alright. Mama sayang Ain. Anak-anak Mama semua ada benda-benda lain-lain yang Mama sayang. Ya? Okay? Sayang tak? Apa? Alhamdulillah. Anak Mama sakit tak? Sampul tu Ain nanti jatuh. Pegang elok-elok je. Dua tangan. Adik buat salah apa? Apa yang Adik buat salah? Cakap dengan Mama. Mama nak tahu kalau awak minta maaf, Mama nak kena tahu awak salah apa. Tadi dah salah awak. Tak dengar? Salah apa? Tak dengar? Ada air lagi. Kamu nak tengok air ni? Tu rasa air ni. Lagi?
Pasal sekolah macam mana? Apa yang Arif buat salah kat sekolah? Tengok pandangan tak jumpa air lah. Alas. Boleh ubah tak benda tu? Boleh ubah tak? Lagi? Arif banyak ambil benda tanpa pengetahuan mama dan ayah, betul kan? So boleh ubah tak benda tu? Boleh ubah tak? Salam betul-betul? Pasal mandi macam mana mandi? Ya, ibu ya. Ya, mandi betul-betul, gosok gigi, sabun badan, bukan letak air kat atas kepala dah siap, bukan? Tahu nak jimat air, bukan macam tu? Ya? Mama tak? Mama garang tak? Sorry. Mama sayang Arif. Walaupun Arif buat perangai-perangai macam tu, Arif jaga mama, Arif jaga nenek, Arif jaga ayah. Betul tak? Arif sayang adik, Arif main dengan adik. Walaupun adik perangai macam tu, ada baik dia. Okey? Betul tak? Mama minta tolong banyak makan sikit. Boleh? Badan tu kurus sangat. Awak sini. Minta maaf tak? Minta maaf. Awak buat salah apa? Ya, awak buat salah apa? Awak buat salah apa? Tak mandi. Okey lagi? Lagi? Bila Air nak pakaikan baju, buat apa? Lari-lari. Oh, lari-lari kan? Kan? Oh, lari-lari. Susahkan mama dengan ayah nak kejar. Mama dengan ayah dah lah gemuk. Faham? Faham tak? Sayang mama tak? Mama garang tak? Sayang mama sikit ke banyak? Garang? Mama garang ke tak? Sayang mama banyak mana? Tak cukup. Lagi besar lompat. Wow. Okey, lagi satu mama nak cakap. Kasih jaga nenek. Sorry mama tak dapat luangkan masa banyak dengan awak sebab kena jaga nenek. Mama sayang tau. Dah jom makan. Dengan ayam sayang tak dapat tadi. Sayang ayam macam mana? Lima je. Ya, jom lagi kita makan. Makan. Sedapnya. Yo. Kita tak boleh makan lain. Boleh lah tu. Orang nak buat aku hari ni. Boleh yang foto lagi ya. Jimat. Jin, jimat ada dulu. Baby. Ayo. Abang ni ada. Bang punya lah tu bang. Ya, habis tu. Ayah. Kenapa dengan pakcik tak salam? Salam lu. Cepat haram lagi. Sama lagi. Dia minta bang baju macam-macam. Pakcik tengah tunggu je tu. Kakak, kakak. Tengok. Dulu nak tunggu. Tak ada orang datang. Tak laku. Pergi ambil baju. Tarik. Pergi ambil baju. Air baju. Baik. Ambil baju ni. Ambil baju. Eri, Arif, salam bacu. Ni salam bacu. Eri. Arif. Salam baca sekarang. Sekejap lagi. Sekarang saya habis cepat. Orang nak dah habis makan, nak pergi rumah atas, rumah Mainah. Mana ada bayi hilang? Tak apa. Nama main. Ayah dah bagi-bagi nama. Alhamdulillah. Apa anu? Nasib baik anak kita ramai abang meriah terus. Nasib baik anak kita ramai meriah terus mak. Assalamualaikum. Barang apa? Ha? Dia
dalam keluar. Barang bos. Ain. Picnic. Aris. Comel Aris ada ni. Sirap. Kita tak raya. Raya. Macam mana? Nenek tahu kerja raya macam mana? Selamat Hari Raya. Rumah. Daddy. Rumah. Nenek Ipoh. Okey, dah. Salam. Daddy. Salam. Rumah. Erik, salam. Ayah. Ain dulu. Berapa kali nak salam. Dia raya tak dapat dah. Nak dapat bil. Minta maaf yang Apa lah? Nenek nak raya. Oh, macam tu lah cucu. Jangan kacau mama. Salam bahasa tu, kasar bahasa tu. Yang silah kan? Tak bagi. Ya maaf. Makan dah lama dah. Baik. Minta maaf lah bersama orang. Angkat dulu. Nanti ada lebih nak bagi Mai. Doakan murah rezeki. Rezeki ada lebih. Lebih. Betul. Adiam. Adiam. Saya tak adiam. Nenek tak ada adiam. Kami ada. Kami. Yang abang utang tu tak seronok. Mana tak ada. Tengok kat belakang ni. Dah macam show. Aku minta maaf kalau kau ya. Awak 30 yang tak mampu tu kan. Minta maaf lah. Ini minta maaf. Salah silap apa tu? Ain tolong tutup pintu Ain. Saya nenek tak. Tutup pintu. Saya nenek tak. Nenek, mama tak pernah beli tudung mahal macam tu nenek. Sekali anak mama pakai raya nenek. RM35 nenek. Mama tak pernah beli mahal macam tu. 29, 25. Tengok ish, bukan aku punya tudung ni. Oh, anak aku minta. Nak macam mana? Beratur. Minta. Tahu tak? Potong duit raya. Erik. Oh, tahun ni Ain lancar ya. Ya, apa diri owe. Kau tidak ada senyap. Terus Ain tak ada. Ayolah. Sayanglah saya sikit. Erik, Ariel. Nak bagi raya sekejap. Tak balik. dia nenek tak bagi. Lepas tu nenek lagi balik ke dia. Adiam lah. Ni kan Cik Airin. Tadi dah macam berzikir dah mak. Depan ke belakang, ke depan ke belakang. Cepat. Masih asyik sekolah. Nenek juga. Nampak lagi ke tak? Nak. Jangan cakap nenek tak? Tak esok lagi dah ya? Buruknya je. Makan tak esok dah ya? Ya. Buruklah bang. Tak tahu dia akan bagi duit raya. Tapi lepas tu nenek bagi balik ke dia. Oh, masih. Ini saja. Patutnya nenek Erik. simpan kenangan ni kan? Erik salam nenek sayang. Ada Erik. tahun ni nenek simpan ya. Erik. Kenangan. Erik. Erik. Cakap apa? Ini. Erik. Maaf. Macam aja. Erik nak teman nenek tak? Nah, Erik sayang nenek tak? Sayang sikit. Bila bismillah. Sayang teman nenek janganlah nangis ya. Erik punya. Dah kat balung. Cepat. Aris.
Sekolah dia dapat. Sama yang baru kalau salah kata. Salah aku ataupun ada. Apa hal pula? Hari Ini awak tu ni. cepat, tak kisahlah tak buat apa-apa, salam je lah. Dia tahu dia salah. Salam je lah. Cakap selamat Hari Raya, cakap selamat Hari Raya, cakap. Selamat Hari Raya Pak Long, dah cukup je. Ini nak besar. Dah. Eric, abang. Confident dia tak buat salah. Terima kasih. Cepat. Abang dia ada benda tertukar ni. Dia memang. Tertukar dengan orang. Semua dah salam. Awak ni belum. Jom. Semua dah salam. Jom teman. Waktu yang awak nangis tadi. Minta maaf kalau ada kesalahan bahasa kekerasan ke kemarin. Dalam. Ada. Oh, dia raya. Adik barulah. Oh, adik ni. Dalam. Tuan, ayah dapat dia. Cakap apa? Terima kasih, guys. Terima kasih. Habis kata-kata dah dia. Datuk ambil. Kita orang apa bendanya? Kita orang on the way pergi ke kubur ayah Hana dengan ayah dia. Dah sampai. Salam sekejap pun. Jalan dulu. Jalan lagi. Ada. Ya, area ni lah ni. 356. Cakap ya. Ya Allah, baik. Panas sangat. Tak payah Ari. Ari nak ambil semua. Satu je, Ari tengah tolong. Bagusnya anak mama. Aduh. Ini. Pada kubur ayah Edi. Dekat je, tak jauh sangat pun. Dalam masa 15 minit daripada tempat tadi. Nah, jadi juga. Ni ke? Muni? Muka Munir ke yang? Saya kaya. Selamat Hari Raya. Mak dah datang belum? Cepat je kering. Ni sikit air. Dia ambil air. Ada bekas. Dah tak ngantuk ke? Hai Uma. Edi dah tidur. Tak sebelah. Sangkut macam tu je. Ya. Kena lapi, ni tak siap. Ada orang kat sini. Wow, hanya gotong kereta. Tu ada air. Mana air dia? Nyantuk dah ini. Air tu sampai lagi tu. Kakak, tak sopan tu. Tutup. Tu. Mama nak mati dulu, nanti baru kita ramai. Ya. Apa? Petang. Mama tak nampak ini. Tengok. Okey.
Kena marah. 1, 2. Senyum. Aku yang senyum masalahnya. Masalah Gina yang senyum ke mak? Sekali. Kalau gini dah nampak jarang. 1, 2. Bolehlah, bolehlah. Gambar macam foto. Gambar macam lumba-lumba. Lumba-lumba mana biru. Mana merah. Wow. Habis tu yang lain-lain kan tak gambar kan? Oh. Okey. Alright. Sama dengan Akira, hati yang tahu tak kan? Run for your life. Tapi tu tak alam. Iyalah. Habis dah hari raya kita untuk hari ni.